Akhirnya selepas 20 hari perbicaraan kes Zain Ryan, pendakwaan telah menutup kes ini buat sementara dan 21 Julai ini adalah penentuan adakah ibu bapa Zain Ryan ini betul mengabaikan anaknya dan harus membela diri kalau betul bersalah. Tapi kalau tidak, mereka akan dibebaskan 21 Julai ni guys. Akhirnya di 20 hari ni perbicaraan di mahkamah dan hampir jelah 28 saksi ni telah membuat hujah mereka. Antara mereka adalah saksi-saksi ni adalah guru lah, guru Zain Ryan, pengasuh, orang yang jumpa Zain Ryan di sungai, di tepi sungai kan, jumpa mayat Zain Ryan dan forensik semua ni, ahli penyiasat semua telah membuat statement ya. Jadi guys, kat sini guys, berdasarkan apa yang kita tahu dalam masa 20 hari perbicaraan ni, banyak benda-benda yang kita dapat lah. Contohnya ada kesan darah di rumah Zain Ryan dan darah itu memang milik Zain Ryan. Zain Ryan sah dibunuh, dijerut. Dan guys, yang terbaru, walaupun sebelum ni ramai yang cakap tiada bukti yang direct mengatakan ibu bapa Zain Ryan ini mengabaikan anaknya dengan sengaja, tapi saksi akhir iaitu pengawal penyiasat mengatakan, saksi ke-28 mengatakan pada hari akhir perbicaraan itu, dia menganggap ibu bapa Zain Ryan ni mengabaikan anaknya kerana pada saat ibu Zain Ryan ni berjalan menaiki tangga tu, adik Zain Ryan kat belakang guys, kat belakang ibunya. Maksudnya mata mak Zain Ryan ni tak nampak anak dia kat belakang tu macam mana keadaan, dengan anak tu dalam keadaan autistik ke autism kan. Memanglah kita kena lebih ambil berat, betul tak? Betul juga kata pegawai penyiasat tu. Itu memang satu benda yang menyebabkan pengabaian juga, betul tak guys? Sebelum ni berita mengatakan semua saksi-saksi tak ada pula kata ibu bapa Zain Ryan ni macam sengaja mengabaikan, sebab dia tak ada pun dekat tempat penemuan mayat di tepi sungai kan. Tapi tiba-tiba pengawal penyiasat lah yang telah membuat statement terbaru ini mengatakan memang ada pengabaian. Walaupun pihak yang membela ibu bapa Zain Ryan ni bertanya kat mahkamah apa yang bukti yang mengatakan ibu Zain Ryan ini mengabaikan. Jadi pihak saksi ni cakap lah di mahkamah yang memang sah lah pengabaian anak kerana ketika lepas ibu Zain Ryan tu naik motor dengan Zain kan, naik tangga lepas tu nak balik ke rumah tu, macam mana anak dia kat belakang tu boleh hilang? Maksudnya dia tak tengok apa yang berlaku terjadi di belakang ketika dia berjalan di hadapan anak dia, betul tak? Jadi kat situlah pegawai tu berkata di mahkamah yang itu salah satu elemen pengabaian. Tetap diabaikan. Kalau contohlah ibu Zain Ryan tu berjalan berpimpin tangan, dengan orang kata melihat anaknya berjalan kan dengan teliti, mungkin tak diabaikan, anak tu mungkin tak berlaku kan perkara sebegini. Kita pun tak tahulah, benda dah jadi kan guys. Jadi kita nak pastikan keadilan diambil lah. Kalau betul ibu bapa Zain Ryan ni mengabaikan anaknya, mereka haruslah berdepan dengan undang-undang Malaysia ni. Kenalah. Katanya di bawah Akta 31 dan Akta 30, Seksyen 31 dan Seksyen 34 ni, Akta pengabaian anak-anak ni, ibu bapa Zain Ryan boleh dituduh sampai tak lebih 50,000 denda, boleh didenda, tak lebih 20 tahun penjara. Macam tu lah lebih kurangnya. Okay guys, walaupun sebelum ni ada peguam yang pernah bersuara pendapat kenapa tiada dakwaan atas pembunuhan, Akta 302, Seksyen 302, kerana sasa adik Zain Ryan telah dijerut hingga mati, hingga hilang pernafasannya. Walaupun memanglah banyak benda lain, unsur lain, kesederaan lain di tubuh badan macam lebam kan, luka kan, macam-macam di dubur diletakkan objek tumpul dan sebagainya. Tapi tiada macam sebarang DNA orang asing di dalam dubur adik Zain Ryan. Itu yang pelik tu guys. Tiada spesimen daripada lelaki ke perempuan. Tak ada lah, tak ada. Jadi hanya DNA Zain Ryan je. Jadi kenapa sampai macam tu diperlakukan, kita pun tak tahu guys. Sekarang mahkamah nak memastikan, nak pastikan selepas 20 hari ni perbicaraan ni, betul ke ibu bapa Zain Ryan ni bersalah mengabaikan anak ni. Jadi pada 23 Mei ini guys, akan ada hujah bertulis. Dalam 6 Jun ke, aku tak pasti 6 Jun ke, akan ada hujahan berbalas lah. Jadi kalau pada 1 ni sah, kalau sah dikatakan
bersalah ibu bapa Zain Ryan itu mengabaikan anaknya Zain ni, memang terus dia kena bela diri. Mereka kena bela diri mereka sendiri. Dan pihak pembela ibu bapa Zain Ryan ni pun beliau ada cakap yang jika mereka kena bela diri, mereka akan bawa 7 orang saksi lah, lebih kurang macam tu, untuk bela inilah ibu bapa Zain Ryan, nak mengatakan dia tidak mengabaikan. Sebab selama ni kita tahu ibu bapa Zain Ryan memang tak mengaku bersalah mengabaikan anak mereka. Jadi kita pun tak tahu, aku pun tak tahu nak komen lebih-lebih. Biarlah mahkamah pendakwa raya semua membuat keputusan dan bukti-bukti yang menunjukkan adakah betul mereka mengabaikan ke tidak. Korang boleh subscribe and komen kat bawah. Korang rasa macam mana? Adakah ada elemen pengabaian? Aku rasa aku setuju juga dengan kata pengawal penyiasat ini, sebab kalau adik Zain Ryan berjalan di tepi maknya kan, tepi ibu Zain ni, mungkin dia tak hilang guys. Tapi aku tak tahulah. Jadi kat situ memang aku rasa ada elemen pengabaian, tapi aku tak pasti. Jadi korang boleh komen kat bawah pendapat korang lah. Jadi guys, kita nak nantikan 21 Julai ni, 21/7 guys, untuk tengok adakah dibebaskan ibu bapa Zain Ryan ini atas akta pengabaian. Atau adakah mereka perlu membela diri. Kalau mereka kena bela diri, terus diorang kena bela diri pada tarikh yang demikian lah. Itu tarikh 21 Julai tu sampai 24 Julai. Diorang tak nak lama-lama, mahkamah tak nak lama-lama lah pembelaan diri tu. 4 hari lebih kurang, 21, 22, 23, 24. Guys, jadi jom kita sesama rakyat Malaysia, jom guys, kita guna kuasa doa kita. Kita doakan adik Zain Ryan mendapatkan ketenangan di sana, di syurga Firdaus. Memang anak-anak istimewa ni, semoga anak istimewa ni ditempatkan di dalam syurga, bermain di syurga tanpa ada rasa sakit semua. Amin. Jom kita doa guys. Dan kita doakan pelakunya, tak kisahlah siapa pelakunya, Zain Ryan kenal ke tidak pelakunya, kita harap sangat dia dapat ke muka pengadilan dan mendapat keadilan. Justice for Zain Ryan. Justice for Zain Ryan, okay. Kita memang kena pastikan benda ini mendapat keadilan. Kerana apa? Kalau tiada keadilan memang bahayalah. Memang bahayalah benda ni kalau berlaku lagi di Malaysia. Tak selamatlah lagi kan anak-anak kita kat luar sana, betul tak? Jadi memang penting kita mendoakan kes ini untuk sangkut dah. Jadi guys, untuk sekarang ni memang saksi akhir tu pengawal penyiasat mengatakan memang ada elemen pengabaian. Okey. Untuk korang, apa pendapat korang? Korang boleh komen. Dan untuk akta kes bunuh, akta 302 belum ada lagi guys. Aku tak ada dengar pasal akta kes bunuh. Tapi aku harap satu hari nanti ada mungkin akta kes bunuh pun dibicarakan, sebab adik Zain Ryan ni bukannya mati sendiri mengejut ke apa. Memang sah oleh pakar-pakar mengatakan adik Zain Ryan ni meninggal dengan cara dibunuh, dijerut. Diseksa dulu dan dijerut sampai meninggal guys. Jadi aku rasa jom guys kita nantikan pada 21 Julai ni, adakah ibu bapa Zain Ryan dibebaskan atau mereka perlu membela diri guys. Pendapat korang komen kat bawah. Korang subscribe dulu, subscribe. Lepas tu korang komen, adakah mereka, kau rasa dasarkan semua bicara-bicara di mahkamah sebelum ni, kau rasa ibu bapanya akan dibebaskan atau dibicarakan? Ini hanya kita anggaran kita lah kan. Kita bukan nak tuduh. Tapi korang rasa apa? Korang komen kat bawah, okey? Komen yang baik-baik, doa yang baik-baik kepada ibu bapa kat luar sana yang mempunyai anak autism. Aku respect korang macam biasa. Korang memang terbaik. Tetaplah menjadi ibu bapa yang sabar dan kuat mental dan fizikal, kerana aku tahu bukan senang nak menjaga anak autistik ni. Aku tahu ramai yang komen kat channel aku yang ada anak autistik. Aku hormat korang, aku hargai korang untuk mengkongsikan korang punya pengalaman di channel aku. Aku doakan lebih ramai lagi ibu bapa kat luar sana yang mempunyai anak autistik ini lebih, orang kata, tampil untuk bagikan kata-kata semangat untuk ibu bapa yang lain, yang baru menjadi ibu bapa pada anak istimewa. Kadang-kadang diorang stres kan, tak tahu macam mana nak handle. Jadi korang mungkin boleh berikan
Korang mungkin boleh berikan sepatah dua kata di dalam ruangan komen macam mana nak mendapatkan kesabaran itu menjaga anak-anak istimewa ini. Korang yang juga menjaga anak istimewa yang lain, mungkin istimewa dari segi fizikal atau kurang upaya, aku harap korang pun tabah menjalani hidup dan yakinlah setiap kesabaran itu akan dinaikkan darjat korang di sana di syurga kelak. Okey? Terima kasih korang yang selalu support aku. Kalau korang juga suka video ini, ada sekarang dekat bawah video aku ada perkataan super thanks. Super thanks tu bagaikan donation lah. Macam kalau korang nak bagi RM1 ke RM2 terpulang. Kalau korang suka video aku ni tau, terpulanglah korang nak bagi ke tak. Hehe. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe. Bye.